Ramadan ni dia ada salah, ada betulnya. Betul apabila kita mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda SAW. Salah pun apabila kita mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda SAW. Bila bazar Ramadan ni dia jadi salah? Bila mana kita lupa bahawasanya segala sesuatu ni benda harusnya adalah boleh, tapi ketika kita melebihi batas, melampaui batas, maka kita telah menjadi salah di sisi agama kita. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, makanlah, minumlah, berpakaianlah. Tapi dengan dua syarat, min ghairi israfin wala makhilah. Jangan membazir, jangan sombong. Itu sahaja. So, kalau bazar Ramadan tak ada sombong, tak ada membazir, maka ia adalah sesuatu yang dibenarkan. Bazar Ramadan ni pula bila dia jadi betul? Bila kita niatkan yang pertama adalah untuk kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Kita mudahkan mereka untuk mendapatkan alternatif atau makanan yang halal, makanan yang sihat dan makanan yang tidak memudaratkan. Andai kata dia telah memudaratkan hanya semata-mata kerana viral, kita malah memberikan penyakit kepada orang yang memberikan makan ni dan mereka pun melampaui batas, maka ketika itu kita perlu berhati-hati. Alang-alang kita dah bercerita pasal bazar Ramadan ni, Agrobank selari dengan usaha kita untuk turut menyediakan platform memberikan makanan orang berbuka puasa. Ada beberapa platform yang telah Agrobank bekerjasama dengannya. Jemputlah untuk datang pada bazar Ramadan kami, Bazar Ramadan Agrobank bersama Agrobank. Agrobank sentiasa di sisi anda.